Okey, selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang membentuk cara kita berfikir, merasa dan bertindak setiap hari? Selalunya, ia berlaku tanpa kita sedar pun. Jawapannya, budaya. Hari ni, kita akan kupas konsep yang kompleks ni satu persatu. Jadi, untuk mulakan, kita kena tanya soalan yang paling asas sekali. Apakah sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut perkataan budaya? Cuba bayangkan macam ni, budaya ni umpama perisian yang tak nampak, yang berjalan di latar belakang masyarakat kita. Ia macam satu manual yang tak tertulis tapi kita semua faham dan ikut. Dan ia mempengaruhi hampir semua keputusan yang kita buat setiap hari. Baiklah, untuk betul-betul faham sistem yang agak kompleks ni, kita kena mulakan dengan asasnya. Ada 5 blok binaan utama yang membentuk mana-mana budaya sekalipun di dunia ni. Dan inilah dia, kelima-limanya. Sejarah, agama, nilai, organisasi sosial dan bahasa. Tak kisahlah budaya tu dari mana pun, dari timur ke barat, semuanya dibina atas 5 tiang seri yang sama ni. Inilah rangka yang membentuk identiti sesebuah masyarakat. Okey, mari kita tengok 2 yang pertama. Sejarah ni, ia macam DNA sesebuah budaya. Ia bagi kita cerita tentang dari mana kita datang dan siapa kita. Manakala agama pula, ia sediakan satu set kompas moral, satu rangka kerja rohani. Jadi, satu melihat ke belakang untuk identiti, satu lagi memberi panduan untuk hari ni dan masa depan. Seterusnya, kita ada nilai dan organisasi sosial. Nilai ni macam peraturan tak bertulis tentang apa yang betul dan salah dalam masyarakat tu. Dan organisasi sosial macam keluarga, kerajaan atau sekolah adalah struktur yang pastikan kita semua main ikut peraturan dalam kehidupan seharian kita. Dan yang paling penting, macam mana semua elemen ni diwariskan? Melalui bahasa. Bahasa inilah kenderaan yang membawa semua idea, nilai dan sejarah ni dari satu generasi ke generasi seterusnya untuk memastikan budaya itu terus hidup. Okey, sekarang kita dah tahu apa bahan-bahan asas budaya. Tapi persoalannya, macam mana semua ni berfungsi sebagai satu sistem yang hidup? Macam mana ia mengekalkan dirinya dari zaman ke zaman? Perkara pertama yang kita kena faham, betul-betul, kita tak dilahirkan dengan budaya. Tak ada gen budaya. Ia adalah sesuatu yang kita belajar bermula dari saat kita lahir. Proses ini dipanggil enkulturasi dan ia berlaku sepanjang hidup kita. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tak. Dan proses belajar ni ada 2 cara. Satu, secara tak formal. Kita belajar dari keluarga, kawan-kawan, kita perhati dan kita tiru. Satu lagi pula, secara formal. Yang ini berlaku di tempat-tempat berstruktur, macam sekolah ataupun pusat-pusat keagamaan. Okey, selain daripada dipelajari, ada 2 lagi ciri penting. Pertama, budaya ni diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kedua, dan ini sangat menarik, ia bersifat dinamik. Maksudnya, ia bukan sesuatu yang kaku. Ia sentiasa berubah, mungkin sebab teknologi baru atau idea baru. Tapi, selalunya nilai-nilai teras dia, macam hormat orang tua, itu yang kekal lama. Baiklah, kita dah tahu apa itu budaya dan macam mana ia berfungsi. Jadi, macam mana kita nak bandingkan budaya yang berbeza-beza ni? Takkan nak cakap, oh budaya ni lain. Mesti ada cara yang lebih sistematik kan? Di sinilah penyelidik macam Gate Hofstede memainkan peranan. Dia ada satu idea yang menarik. Kita semua ni ada macam satu program mental dalam kepala kita yang kita belajar sepanjang hidup. Dan program inilah yang membentuk cara kita berfikir dan bertindak. Rangka kerja dia yang paling terkenal mungkin sekali ialah spektrum antara individualisme dengan kolektivisme. Soalan asasnya mudah saja. Adakah budaya tu lebih utamakan saya atau kami? Jadi, perbezaan utamanya macam ni. Dalam budaya individualistik, keunikan dan pencapaian pribadi itu sangat diraikan. Tapi dalam budaya kolektivistik, keharmonian kumpulan dan kejayaan bersama tu lagi penting. Benda ni nampak dalam macam-macam hal, dari cara bonus dibayar di pejabat sampailah cara kita berinteraksi dengan ahli keluarga. Dan kalau kita tengok data dari kajian Hofstede, memang jelas nampak corak ni. Cuba tengok betapa berbezanya kedudukan negara macam Amerika Syarikat yang sangat individualistik berbanding dengan negara macam Guatemala yang lebih bersifat kolektif. Jauh beza kan?
Okey, corak yang seterusnya pula ialah tentang macam mana satu budaya tu berdepan dengan benda yang tak pasti. Ada budaya yang rasa tak selesa dengan risiko dan perlukan banyak peraturan. Ada pula yang lebih rileks dan terbuka pada perubahan. Cuba fikirkan, kalau nak buka bisnes baru, budaya mana yang lebih menyokong tindakan berisiko? Konsep yang sama juga boleh kita lihat pada kuasa. Dalam sesetengah budaya, hierarki tu memang dah sebati. Bos adalah bos dan keputusannya tak boleh dipersoalkan. Tapi dalam budaya lain, bos tu lebih macam ketua pasukan. Ideanya boleh dicabar, boleh dibincangkan. Inilah bezanya antara jarak kuasa tinggi dengan jarak kuasa rendah. Baiklah, yang terakhir kita tengok satu lagi rangka kerja yang sangat berguna kali ini dari Edward T. Hall. Yang ini fokusnya lebih kepada cara kita berkomunikasi. Macam ni, dalam budaya konteks tinggi, banyak makna tersembunyi di antara baris. Cara cakap, bahasa badan, hubungan, semua tu penting. Manakala dalam budaya konteks rendah, apa yang dikatakan, itulah maksudnya. Terus terang dan jelas. Kalau anda buat bisnes antarabangsa, faham perbezaan ni, sangat-sangat penting. Okey, kita dah bincang banyak benda. Jadi, apa perkara paling utama yang perlu kita ambil dari perbincangan hari ini? Secara ringkasnya, inilah kit peralatan budaya anda. Ingat, budaya dibina atas 5 elemen asas. Ia dipelajari, diwariskan dan sentiasa berubah. Dan kita boleh gunakan rangka kerja macam individualisme lawan kolektivisme untuk faham perbezaan antara budaya dengan lebih baik. Jadi, sebagai penutup, kami tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kita faham perisian budaya ni, ia bukan setakat pengetahuan am. Sebenarnya, ia adalah satu alat yang sangat berkuasa untuk kita jadi lebih empati dan berkomunikasi dengan lebih baik dalam dunia yang semakin hari semakin bersambung ini.